Phone bajet 300 lebih ni selalunya apa je yang kita boleh expect? Skrin biasa, speaker tak power, and then dia cepat rosak. Tapi yang ni honestly aku pun tak sangka Infinix Smart 10 ni buat aku rasa macam ni phone bajet ke? First kali skrin dia 6.67 inci HD+, 120Hz refresh rate. Sebab tu sekarang aku dah tak heran dah 120Hz refresh rate dekat phone flagship, sebab phone bajet pun diorang dah boleh bagi. Dengan 120Hz refresh rate ni, scroll rasa smooth, buka apps pun rasa ringan. Kalau korang jenis layan TikTok lama-lama atau selalu baca artikel, mata tu rasa lebih selesa, tak rasa lag. Honestly, untuk harga dia, skrin ni antara yang paling best. Yang kedua, aku suka sebab dia ada AI tools yang berguna. Dalam XOS 15 ni, ada AI Write dan AI Summarize. Contoh senang, korang select je mana-mana artikel panjang, tekan Summarize, terus disummarizekan. Nak reply email atau message, atau nak cari maklumat dengan lebih pantas, AI dekat phone ni boleh tolong. Phone bajet 300 lebih ada AI tools macam ni, kira not bad lah. Feature ketiga yang aku rasa underrated dekat phone bajet 300 lebih ni adalah dia punya dual speaker dan juga IP rating 64. Bunyi dia memang betul-betul kuat dan jelas. Dia kuat tapi dia tak pecah. Nak layan YouTube, TikTok, movie memang tak ada hal. Phone ni ada IP64 yang akan protect phone ni dari habuk, hujan atau air tertumpah. Phone bajet 300 lebih tak bolehlah nak expect dia waterproof kan? Boleh rendam dalam air semua. Tapi dia memang splash proof. Untuk phone bajet ada rating macam ni dah kira okey lah. Bab kamera dia memang standard phone bajet. Memang kurang sikit tapi setakat nak ambil gambar daun tu kira lepas lah. Kalau korang nak phone bajet yang screen smooth, ada AI yang berguna, bunyi sedap dan tahan lasak sikit dengan IP64, Infinix Smart 10 ni antara pilihan yang berbaloi.